Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Nur Azlan bin Mokri. Umur saya sekarang dah 51 tahun. Saya berasal daripada Selangor lah, Sungai Besar je. Saya adalah pengusaha nasi kukus lah. Saya meniaga nasi kukus, nasi kerabu dengan harga RM3.50 je. Saya start meniaga dekat sini sejak tahun 2007 sampai sekarang lah. Dulu kami meniaga pun sikit-sikit lah. Sekarang alhamdulillah orang dah tahu kan. Harga pun orang kata mampu milik lah, mampu beli. Makanan kat sini yang saya jual nasi kukus, ayam berempah hanya RM3.50. Nasi kerabu orang makan dekat kedai sini pun kami jual RM3.50. Nasi ayam madu kami jual RM4.50. Air balang sini kami jual satu cawan cuma RM1 je. Kalau nasi kukus RM3.50 tu, siapa makan dekat kedai tambah nasi free tau. Boleh makan sampai kenyang lah siapa makan dekat kedai. Sekarang ni kami ada menu baru iaitu nasi ayam madu. Harga RM4.50. Kat sini pun kami jual air balang harga RM1 je. Siapa yang makan dekat kedai tambah air free, tak dicacas. Minum sampai kenyang. Nasi ayam bermadu ni, nasi ayam madu ni kami baru start operasi selepas raya ni lah. Ni baru start lah. Ni dah dalam baru 2 minggu. Harga RM4.50 lah, tapi hari-hari habis cepat lah. Sebab kami setakat ni nasi ayam madu ni kami jual dalam 10 kilo dulu, kami try dulu. Habis 10 kilo tu habis. Dalam harga nasi kukus RM3.50 ni macam ni lah. Ayam, ada nasi, timun, sambal, kari. Lepas tu siapa customer datang sini boleh pilih lah. Macam-macam ada dekat sini. Bahagian peha, bahagian Thai semua ada lah. Dia boleh pilih sendiri. Lepas tu kalau nak lauk tambahan kami akan jual sayur-sayur lah. Sayur, ikan masin, telur masin. Dia boleh pilih ikan keli pun ada. Macam tu. Air balang ni kami jual selalu RM1 saja. Tapi yang ada jenis 3 air sirap selasih, cincau selasih, bandung. Macam gelas macam ni hanya RM1 saja. Siapa yang makan dekat kedai tambah free, tak ada charge mana-mana. Macam ni RM1. Boleh tambah ya. Walaupun harga kami nasi kukus ni harga RM3.50, kalau orang fikir apa yang ada, tapi kami jual kat sini RM3.50 tu ayam pun besar. Lepas tu ayam yang boleh pilih sendiri, customer boleh pilih sendiri ayam dia nak besar ke kecil ke, dia boleh pilih sendiri. Okey, dalam satu hari tu kami menjual ayam sebanyak dalam 120 ekor lah. Target kami kan 120 ekor. Habis lah. Kalau dia habis awal, kami balik awal lah. Kalau balik paling lewat pun kami balik dalam pukul 3 tu, insyaAllah lah boleh habis. Saya dari Bukit Kapar. Selalu jugalah datang sini sebab harga murah, makanan pun sedap. Nasi ayam berempah ni kalau kat tempat lain tak dapat RM3.50 ni. Sini yang paling murah. Nasi dia, ayam dia yang banyak lah. Kalau kita nak tambah nasi, free. Tak payah cas lagi. Macam air pun sekali beli boleh tambah lagi. Itu yang spesialnya dekat tempat nasi kukus ni. Tempat lain saya ingat dah tak ada lah. Kat sini satu lah. Itu yang selalu saya datang sini. Saya selalu datang ni ayam berempah lah. Sebab RM3.50 je. Sekali dengan air baru RM4.50. Tempat lain memang tak dapat macam ni. Nama saya Azrul. Saya berasal daripada Kelang. Saya suka tempat ni sebab pertama sekali masakan dia sedap lah. Hari dia ada rasa. Dan harga dia murah sangat lah berbanding pada gerai-gerai lain. Saya berpuas hati sebab masakan dia mungkin masak dia kasih sayang lah. Sedap, puas hati, murah, rasa dia punya masakan dia dan air pun percuma. Bayar sekali boleh refill selalu. Tempat dia pun agak senang. Selalu order tu lah nasi kukus ayam berempah tu lah.
Lagipun dia mudah, cepat. Harga dia pun memang murah lah, murah sangat. Yang saya tahu dalam Kelang ni memang tak ada harga yang macam ini lah. Terlalu murah sangat. Hai, sekarang daripada Yak Shah Alam. Lepas ni kita baru je order nasi RM3.50. So kita orang research Google. Lepas tu kita orang nampak lah kedai ni. Kita macam kena lah bajet so kita datang kan. Lepas tu dah sejak tu kita orang keep on datang. Lunch pun kita orang datang sini. Kadang-kadang kita orang tak ada makanan petang-petang, kita orang pun datang sini. Lalu order nasi kukus, ayam nak isi. Sama. Kita orang memang sama. Kita orang order benda sama je. Ayam dia kat sini besar, juicy. Kadang-kadang tak habis. Kita orang share 2 orang. Kalau air, kita orang selalu order. Air apa yang ada, air balang tu kan. Kita selalu order tu, kita orang selalu refill banyak kali. Sebab memang boleh refill free je. Itu yang best tu. Ada student-student kat luar sana yang nak dapatkan makanan yang murah. Orang boleh datang ke nasi kukus RM3.50. Sebab dekat sini murah sangat-sangat. Mana nak dapat RM3.50 nasi kukus? Bukan tu je, ada juga nasi ayam madu RM4.50 je. Saya Linda daripada Selangor lah, daripada Kampung Jawa. Datang sini lah sebab kat sini makanan dia memang kata orang tu memang murah lah. RM1.50 kan mana nak dapat zaman-zaman now ni. Tempat lain tak dapat harga macam ni. Memang berpuas hati lah. Kalau pada yang kurang berkemampuan tu, bolehlah singgah-singgah kat kedai ni. Kat Sungai Pinang kalau tak silap saya lah sini kan. Viral kat TikTok ni, tengok kat sini. Itu datang tu. Biasa datang kat sini kalau nak merasa makan kat sini. Sebab sedap. Makanan dia memang sedap, puas hati. Harga pun berpatutan. Memang tak dapat kat kedai lain lah. Kat sini biasalah nasi ayam berempah. Rempah je lah yang selera kita kan. Waktu operasi kami Isnin sampai hari Sabtu saja. Start 8.30 sampai pukul 3 petang. Kalau nasi kami ayam cepat habis, kami cepatlah balik. Tapi selalu dalam pukul 3 dah kira habis lah. InsyaAllah. Okey, bagi customer-customer yang luar nak tahu harga RM3.50 ni macam mana kan, boleh cuba dah datang ke Kelang kan. Kalau daripada luar-luar, pada Selangor ni, pada Negeri Sembilan ke KL ke jauh-jauh datang, boleh WhatsApp nombor yang ada dalam saya punya banner lah kan. Ada nombor telefon, beritahu saya, kami akan simpankan lah. Takut dia datang-datang kan, takut dah habis ke sebab kami punya habis ayam, kami balik lah macam style macam tu je berniaga. Saya punya, kalau nak tahu apa ni, follow saya dalam TikTok Nasi Kukus Viral. FB saya pun sama juga, Nasi Kukus Viral, RM3.50. Okay, insyaAllah mana-mana yang customer yang tak pernah datang lagi, cubalah datang ke Kelang ni, try Nasi Kukus Viral RM3.50. Location Nasi Kukus Viral, Sungai Pinang, Kelang. Pada netizen-netizen yang luar tu, cubalah, try lah. Harap orang di luar sana datang dan cuba, rasa, insyaAllah anda akan datang kembali. Jangan lupa datang ke Nasi Kukus RM3.50. Memang terbaik. Pergi ke Kelang jalan-jalan bersama si Mira. Jangan lupa datang kedai Abalan, dapatkan nasi kukus termurah.